Masa sekarang kalau wasapia duk guna mail masalah ni orang kita ada mail belaka. Buat apa masa sekarang nak hubung apa dari segi terosak ke kena ada mail belaka. Tak kira lah dari segi Gmail, ikut Hotmail kok ana, ikutlah kita kena ada mail belaka. Lepas tu mail ni bahaya di segi mana dia akak? Bahaya di segi penipu dia hantar satu link dalam mail kita. Hak ni kita kena jaga. Ya hantar mail pelang. Ya hantar mail hak pelang, mail hak palsu tu mai kepada kita tu. Terus kita tekan mengikut tu dia. Itu dia hantar mail pelang kat ni, mail palsu kat ni kalau masa kita tekan mengikut tu dia kat saat ni tu. Tu dia make komun kita. Komun contoh hak kita dalam mail tu ada belakang kita. Dalam mail hak kita tu kena jaga molek sebab mail ni ya hubung belakang dari segi banci tanakan, dari segi komun contoh, dari segi apa-apa kita kena hubung dengan mail belakang. Terus kita satu buah tu mail tu penting, mail tu sangkan. Sebab tu kalau masa penipu hantar mail pelang, mail palsu ke saat ni tu kita jangan tekan sama sekali. Kita gabuh lalu lah. Kalau masa dia hantar dalam mail kita. Hak ni hak lebih penting, hak ni hak lebih jaga dia kak. Kalau masa kita tahu dah, kita bakal siapa lah. Bisa mengata, before kita jaga. Jangan before menipu kita dengan mudah-mudah. InsyaAllah.